Zohran Mamdani bakal menjadi Muslim yang pertama menjadi Datuk Bandar dekat New York City. Dia yang memanggil dirinya sebagai Demokratik Sosialis berjaya mengalahkan Andrew Cuomo dalam election untuk menjadi mayor dekat sana. Ada 5 perkara yang dikata dia nak buat. Yang pertama, dia nak freeze rent, iaitu membekukan sewa di rent stabilized housing punya area yang menempatkan lebih daripada 2 juta penduduk di New York. Yang kedua, dia nak buat fast and free buses di mana dia akan eliminate all the fares in city buses, dan dia juga nak buat priority lane for buses in New York. Yang ketiga, dia nak bagi free childcare untuk New Yorkers, iaitu kepada anak-anak yang berumur 6 minggu ke 5 tahun, dan dia juga nak naikkan wages ataupun gaji kepada childcare workers. Yang keempat, dia kata dia nak buka city-owned grocery stores untuk memastikan bekalan makanan ataupun harga makanan kekal rendah. Dan yang kelima, dia kata dia nak naikkan teks untuk New Yorker yang kaya, iaitu dengan menaikkan corporate tax kepada 11.5%, dan kepada mereka yang berpendapatan lebih daripada 1 juta setahun, mereka akan dikenakan flat 2%.